Assalamualaikum. Okey, ni semua barang yang Asha dah, orang kata dah asingkan untuk pergi Pulau Redang day trip. Tapi kita orang duduk sana 3 hari 2 malam. Tapi kita orang pergi Redang tu day trip je. Okay, yang pertama, sana tu semua baju Asha, tu baju Razif, baju budak kecil tu belum lagi. Yang ni yang penting ni lah. Yang penting ni phone casing kena ada. Lepas tu ni waterproof bag. Ni apa nama, slipper air tu. Jadi ni pelampung Rizky, beli kat Decathlon je. Ni beg Asha dengan Razif. Standby pelampung Rizky juga dengan beg Rizky. Dan juga Rizky pun ada juga dia punya kasut air ni. Jadi yang ni untuk mak ayah Hafiz dengan Busu punya dah dekat sini. Asha yang bawa sebab harapkan diorang kemungkinan akan tak terbawa. Jadi Asha akan bawa. Lokman punya, Lokman dengan kawan dia dah ambil. Maksu pun Maksu punya pun Asha dah bagi. Jadi tinggal ni je lah. Beg Rizky dah siap. Cuma sekejap lagi nak kena tengok balik sebab baju dia baru basuh. Nanti kita kemas balik. Dan nak letak ni pampers renang dalam beg ni. Jadi ni semua barang-barang renang tadi. Ni beg baju Aisyah, tu beg baju Rasif. Selalunya Aisyah akan bawa satu je beg, dia tak ada bagasi. Tapi ni kita orang akan duduk 2 homestay, lelaki dan perempuannya, dia terpaksa asingkan lah beg. Pagi update, pagi ni kita ke hospital dulu, Rizky punya appointment. Tapi sayang playground tutup. Jadi dia tengah protes kat sana. Tadi dah settle hospital, lepas tu dah pergi makan. Ni meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Sekarang baru sampai ke Belum. Jadi kita ada anggaran dalam 3 jam 27 minit lagi. Anggaran dalam pukul 6 4 minit sampai. Rengangkan badan sebab dia dah penat, ngantuk. Jadinya ada dalam masa 1 jam 14 minit 5.50 sampai. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan dan ujian. Ada budak dah bangun tidur. Budak ni dah tak nak duduk kasut. Tapi bahayalah, kena sentiasa alert. Jangan dicontohi ya. 33 minit lagi dah nak sampai homestay. Kita ni laut. Kita nak pergi makan dulu. Makan dekat situ warung, alamak. Warung Pok Nong. Biasalah yang ni kalau dah nampak laut tak ada lah. Makan dulu, makan dulu. Mamam dulu. Dah sampai kena beratur dulu baru kita boleh dapat meja. Jadi sekarang kita tengah beratur. Specialty dia bakar-bakar goreng-goreng macam ni. Ada sotong dan macam ni. Okay, ni house tour.
Ni pintu. Jadi masuk-masuk tu dapat kursi dengan ruang tamu. Ni barang Asya. Asya akan pindah ke bilik sebelah. Ni kira bilik rumah lelaki. Jadi masuk-masuk dia ada cushion, TV, kipas. Lepas tu dia ada katil dan breaker kat sini. Lepas tu kita ada bilik pertama. Lepas tu ni bilik kedua. Ada aircon. 2 bilik ada aircon. Lepas tu ni macam dining table. Tu barang Hafiz dengan Ayah. Nah, dia ada table top. Macam ni lah. Lepas tu ni toilet dia. Wait. Oh, toilet dia. Harap maklum tandas cangkung. Jadi siapa yang tak reti, nasib lah. Okey, ni sahaja tour rumah ni. Ni ronda malam sambil cari makanan. Dinner malam ni dekat Wajib Seafood. Order nasi goreng kampung untuk nasi goreng kampung, nasi goreng Cina untuk Rizky, share dengan Asya. Razif order nasi putih 2, tom yam ayam 1. I pula order carrot susu, watermelon dengan red soda. Main-main. Apa yang main-main? Yang ni mana tengok handphone. Tak apalah hari ni cheat day. Cheat day. Ingat diet je ada cheat day, tapi handphone pun ada cheat day. Dinner dah sampai. Makan-makan.